Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa detik sebenarnya dalam Piala Dunia yang lebih daripada sekadar gol ataupun sekadar kad merah. Ia adalah momen-momen yang seakan terhenti, tersemat dalam ingatan kita sampai bila-bila. Dan kesannya jauh lebih lama daripada 90 minit perlawanan bola sepak tersebut lah. Dan detik-detik ini bukan saja mengubah nasib satu pasukan, ianya mengubah cara kita sebagai peminat, rasa dan juga berhubung dengan sukan yang kita cintai ini. Jadi hari ini, aku bukan sekadar nak imbas sejarah, tapi aku akan selami 5 momen Piala Dunia yang mengubah hubungan aku sebenarnya dengan bola sepak. Ini adalah pandangan peribadi aku, satu perjalanan emosi melalui mata seorang peminat yang dibentuk oleh drama, keajaiban dan juga kadang-kadang kekecewaan yang hanya Piala Dunia saja yang mampu sajikan. Jadi kita mulakan sebenarnya kita punya list ini dengan senarai kita dari untuk kita imbas di Piala Dunia Afrika Selatan lah pada tahun 2010. Perlawanan pusingan 16 antara dua musuh ketat bola sepak lah, iaitu pasukan England dan juga Jerman. Suasana masa tu memang sangat tegang. Jerman sedang leading ataupun sedang mendahului dengan 2-1. Tetapi England sebenarnya tengah cuba untuk bangkit dan juga menyerang habis-habisan kubu pasukan Jerman. Dan kemudian terjadilah perkara ini ataupun situasi ini. Pada minit ke-38, Frank Lampard, iaitu midfield general daripada pasukan Chelsea, mendapat bola daripada luar kotak penalti. Dengan satu sentuhan, dia melepaskan satu rembatan padu ke arah gol Manuel Neuer lah. Dan bola itu pergi dengan laju, kena bahagian bawah palang gol. Dan juga ia melantun dengan sangat jelas, melepasi garisan gol Jerman dan kemudiannya dia melantun keluar balik. Aku masih ingat lagi ketika itu dan aku nampaklah bola itu depan TV. Tapi gol itu memang sangat-sangat kontroversi lah. Dalam sekelip mata, keraian itu sebenarnya bertukar menjadi satu rasa yang aku rasa sangat tak percaya lah. Pengadil George Larionda hanya melambai tangan mengisyaratkan game on ataupun teruskan permainan. Gol itu tidak diberi, gol itu tidak sah. Pemain England terus mengerumuni pengadil, memproteslah dengan perasaan yang marah. Replay dekat TV pun dah sahkan apa yang berjuta-juta orang dalam dunia nampak. Bola itu bukan setakat lepas garisan, tapi dia masuk dengan sangat terang. Bagi aku sebenarnya, seorang peminat bola sepak yang membesar dengan idea yang kesilapan pengadil itu adalah asam garam permainan, momen ini sebenarnya memberikan aku satu rasa yang bercampur baur lah. Ia bukan lagi pasal kesilapan manusia yang boleh dimaafkan. Ianya macam satu rompakan secara terang-terangan, iaitu satu ketidakadilan yang berlaku terlalu jelas sampai kita mempersoalkanlah integriti perlawanan itu sendiri. Mental pemain England sangat down dan jatuhlah pada ketika itu, dan selepas itu mereka akhirnya tewas ataupun dibelasah oleh Jerman dengan jaringan 4-1. Kesan daripada detik inilah sebenarnya memberikan satu kesan yang sangat besar lah kepada perlawanan bola sepak. Gol hantu daripada Frank Lampard ini menjadi satu titik mula lah untuk perubahan. Ianya menjadi satu kajian ataupun satu poster untuk hujah kenapa bola sepak, sukan yang paling popular di dunia, tak boleh lagi nak harapkan kepada mata manusia semata-mata pada zaman teknologi yang ketika ini yang kita ada ni lah. Presiden FIFA pada ketika itu iaitu Sepp Blatter sendiri mengaku yang sebenarnya insiden inilah yang menjadi punca utama untuk dia ataupun FIFA akhirnya meluluskan dan memperkenalkan teknologi garisan gol ataupun goal line teknologi. Ironinya, Frank Lampard sendiri walaupun kecewa, dia sebenarnya mengaku bahawa dia gembira bahawa insiden itu membawa perubahan positif lah untuk sukan bola sepak. Detik inilah yang membuka mata aku sebenarnya bahawa kemarahan dan juga kekecewaan seorang peminat boleh jadi satu suara yang membawa kepada evolusi untuk menjadikan bola sepak itu sendiri lebih adil untuk generasi yang akan datang. Jadi itulah momen yang kelima. Momen yang keempat, kehancuran paling epik di tanah sendiri. Sekarang kita ke tahun 2014, Piala Dunia di Brazil. Negara yang hidup dan mati untuk bola sepak, macam agama lah dekat sana. Satu negara berpesta, tunggu dengan penuh debar untuk tengok pasukan kesayangan mereka, Selekau, mengangkat trofi Piala Dunia itu di laman sendiri. Harapan memang mengunung tinggi. Tetapi apa yang terjadi pada 8 Julai 2014 di Estadio Mineirão
bukan sahaja menghancurkan impian seluruh rakyat Brazil dan juga peminat Brazil, tapi menggegarkan asas bola sepak Brazil itu sendiri. Ianya adalah satu perlawanan separuh akhir menentang pasukan Jerman lagi. Brazil turun padang tanpa dua pemain utama mereka lah, iaitu penyerang bintang mereka iaitu Neymar yang cedera dan juga Captain Marvel mereka iaitu Thiago Silva yang digantung perlawanan. Walaupun macam tu, tak ada seorang pun langsung yang boleh menyangka bahawa ada malapetaka yang akan menyusul. Ia dikenali sebagai Minerazo ataupun tamparan mineral. Aku tengok game tu. Aku memang tengok, aku ingat lagi game tu. Masa tu aku bujang lagi, aku berada di Pasir Gudang lah. Aku tengok melalui Astro lah di rumah bujang aku pada ketika itu. Aku menjangkakan sebenarnya satu pertarungan yang sengit lah antara dua gegasi bola sepak. Thomas Muller menjaringkan gol pertama untuk Jerman pada minit ke-11. Okey, macam biasa, minit ke-11 okey, Brazil masih ada banyak masa lagi. Tetapi apa yang berlaku selepas itu adalah sesuatu yang aku sendiri tak pernah saksikan seumur hidup aku. Dalam tempoh 6 minit yang sangat mengelirukan, daripada minit ke-23 hingga ke minit 29, Jerman seolah-olah meratah ataupun merobek pertahanan Brazil dengan 4 gol. Miroslav Klose, Toni Kroos dengan 2 jaringan, Sami Khedira juga menjaringkan gol. Scoreboard dah menunjukkan bahawa Brazil 0, Jerman 5. Perlawanan baru berjalan 30 minit. Kamera TV pada ketika itu menunjuklah ke arah penonton Brazil ataupun penyokong Brazil yang berada di stadium. Ada yang nampak kosong, ada yang kaku, ada yang tak tahu nak rasa apa, ada yang menangis teresak-esak, ada yang tutup muka sebab dah tak sanggup lagi nak tengok. Ini bukan satu perlawanan bola sepak. Ini dah macam satu upacara pengemubian untuk satu impian seluruh negara Brazil. Jerman menambah lagi 2 gol di separuh masa kedua sebelum Oscar menjaringkan gol sagu hati pada minit ke-90. Keputusan akhir, Brazil 1, Jerman 7. Bagi aku, sebagai seorang peminat bola sepak yang dah lalui macam-macam kekecewaan, momen macam ni sebenarnya sangat lain macam. Ianya menunjukkan betapa kejam sukan bola sepak ini. Daripada satu sisi, kita tengok dia sebenarnya adalah penunjukan kecekapan taktikal dan juga ketenangan luar biasa daripada pasukan Jerman. Daripada satu sisi yang lain pula, ianya adalah satu gambaran kejatuhan mental dan juga emosi paling dramatik dalam sejarah Piala Dunia. Kekalahan ini begitu teruk sampai ia dianggap lebih dahsyat lagi daripada kekalahan Brazil kepada Uruguay pada tahun 1950. Perlawanan ataupun keputusan 1-7 ini bukan sekadar satu kekalahan, ianya adalah satu parut untuk pasukan kebangsaan Brazil. Satu trauma yang mungkin akan diingat selamanya dan akan terus terukir dalam sejarah pasukan Selecao, iaitu pasukan Brazil. Ianya mengajar aku bahawa dalam sukan bola sepak apa-apa pun boleh jadi. Termasuklah kejatuhan paling epik di pentas yang paling agung, iaitu pentas Piala Dunia. Okey, cukup cerita pasal Brazil 1, Jerman 7. Aku nak teruskan dengan momen yang ketiga lah yang masih aku ingat sampai sekarang. Magis Ronaldinho yang mengubah pandangan aku kepada sukan bola sepak. Kita undur sikit masa pada tahun 2002 lah, iaitu Piala Dunia di Korea dan juga di Jepun. Pada kalau tak silap aku, first time lah dilangsungkan di benua Asia. Masa tu nama Ronaldinho dah mula naik. Tapi dia belum jadi ikon global lagi pada ketika itu. Dan pada ketika itu, pada tahun 2002, aku berusia 16 tahun, tak silap aku. Perlawanan suku akhir menentang England yang menjadi pentas mengubah segalanya untuk Ronaldinho. Dan juga satu, macam aku cakap, mengubah pandangan aku terhadap apakah sebenarnya maksud genius dalam sukan bola sepak itu sendiri. England mendahului melalui jaringan Michael Owen sebelum Rivaldo menyamakan kedudukan. Game kita nampak pada ketika itu agak seimbang sampailah minit ke-50. 5 minit selepas perlawanan separuh masa kedua bermula lah, Brazil mendapat sepakan percuma daripada jarak yang sangat jauh, lebih 35 kaki daripada gol pasukan England di sebelah kanan padang lah. Nampak macam posisi yang awkward ataupun yang pelik untuk seseorang itu mencuba ke arah gol. Semua orang, termasuklah penjaga gol veteran England iaitu David Seaman, iaitu penjaga gol pasukan Arsenal,
menjangkakan bola itu akan dihantar ke dalam kotak penalti. Aku ingat lagi masa tu sebenarnya aku tengok gol itu dekat kedai yang menjual televisyen dekat Bandar Keluang. Sebab masa tu aku tengah outing. Aku nampak bola, aku nampak perlawanan itu ditayangkan dan aku berhenti sekejap lah untuk tengok. Aku fikir mesti Ronaldinho ni nak hantar bola ke tengah lah, ke tengah kotak penalti pasukan England kan. Tapi Ronaldinho ada idea lain. Dengan larian yang bersahaja, dia menendang ataupun menyepak bola itu, bola Fever Nova itu, dengan cara yang sangat aku tak jangka lah. Bola itu melencong dengan apa orang cakap, dengan curl yang sangat pelik, melayang tinggi, melepasi kepala David Seaman yang dah terkeluar sikit daripada posisi beliau. Dan juga jatuh betul-betul di penjuru kiri atas gawang. Gol lah untuk pasukan Brazil. Satu dunia terdiam sekejap sebelum meletus dengan rasa sangat kagum lah dengan apa yang kita lihat ataupun apa yang dilihat sebentar tadi. Persoalannya, adakah Ronaldinho berniat untuk menjadikan gol? Itulah perdebatan yang tidak pernah habis sampai ke hari ini. Pemain-pemain England seperti Sol Campbell dan juga Teddy Sheringham sendiri mengatakan ianya adalah satu nasib ataupun gol nasib lah dan juga fluke. Tapi bagi Ronaldinho, dia sentiasa kata yang dia memang memaksudkan untuk menjadikan gol ataupun mencuba ke arah gol terus. Sejujurnya, sama ada ini sengaja ataupun tidak, itu dah tak penting. Bagi aku, momen Ronaldinho ni adalah satu momen kreativiti yang sangat tulen lah. Ianya membuktikan sebenarnya bola sepak bukan hanya pasal taktik dan juga fizikal, tetapi juga pasal imajinasi ataupun kreativiti, keberanian dan juga mungkin sedikit magis lah. Lob yang bagi aku sangat ajaib itu bukan sekadar gol, ianya satu karya seni atas padang. Ianya adalah detik yang mengumumkan ketibaan seorang pemain bola sepak genius yang boleh bermain bola sambil tersenyum, yang akan mengubah peraturan tentang apa yang boleh dilakukan di atas padang. 7 minit kemudian, Ronaldinho dibuang padang, dilayangkan kad merah. Tapi itu semua sudah tak penting. Magis beliau dalam momen untuk suku akhir menentang pasukan England itu pun terjadi. Detik itu sebenarnya sedikit sebanyak mengubah cara aku untuk menyaksikan sukan bola sepak ini sendiri. Bukan apa orang cakap sekadar berharap untuk menang, tetapi sebenarnya untuk menghargai keindahan dan juga seni dalam permainan bola sepak itu sendirilah. Ianya mengingatkan aku dalam Piala Dunia, satu detik genius boleh jadi satu momen yang sangat diingati lah daripada keputusan akhir perlawanan. Dan kita sebenarnya dah hampir ke momen ataupun ke momen-momen yang bagi aku yang paling aku tak boleh lupa. Tapi sebelum tu aku nak dengar daripada korang pula lah. Kalau korang ada kenangan peribadi korang dengan momen-momen yang ada di Piala Dunia, ataupun mungkin ada momen lain yang dekat di hati korang, kongsikan di ruangan komen di bawah. Momen mana yang paling bagi kesan pada korang sebenarnya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe pada channel aku ni kalau korang suka cerita-cerita bola sepak seperti ini. Jadi kita teruskan dengan momen yang kedua. Penalti yang menghancurkan seorang wira negara. Kita kembali kepada tahun 1994. Piala Dunia di Amerika Syarikat. Ini adalah Piala Dunia pertama yang aku lihat lah. Yang aku sempat tonton bersama dengan arwah abah aku. Setiap perlawanan, aku tengok dengan arwah abah aku lah. Tapi di tengah-tengah semua itu, ada seorang pemain yang menjadi simbol kebangkitan pasukan Itali, iaitu Roberto Baggio. Dengan rambut ekor kuda dewata ikoniknya. Roberto Baggio adalah jantung untuk pasukan Itali pada Piala Dunia tahun 1994 tersebut. Dia seolah-olah seorang diri mengheret pasukan Itali untuk ke perlawanan akhir dengan persembahan yang sangat luar biasa. Menjaringkan gol-gol penting menentang Nigeria, menentang pasukan Spanyol dan juga Bulgaria. Bagi aku dia adalah wira negara, harapan terakhir pasukan Itali. Perlawanan akhir menentang pasukan Brazil di Rose Bowl, Pasadena. Berlangsung sengit dan tanpa gol selepas 120 minit termasuk masa tambahan lah. Buat pertama kali dalam sejarah Piala Dunia, juara dunia akan ditentukan melalui sepakan penalti. Debarannya masa itu hanya Tuhan sajalah yang tahu. Aku masih ingat lagi, aku
Masih ingat lagi lah pada ketika itu aku tengok sepakan penalti tersebut dengan arwah abah aku lah. Siapa pemain dia aku tak apa nak ingat lah. Tapi aku dah tengok dekat dalam Wikipedia, nama-nama seperti Franco Baresi, Daniel Massaro dah gagal lah untuk pasukan Itali. Brazil mendahului dengan 3-2. Tibalah giliran Roberto Baggio, penendang kelima ataupun yang terakhir lah untuk pasukan Itali. Seluruh beban negara dan harapan satu negara terletak dekat bahu Roberto Baggio. Dia wajib untuk menjaringkan gol untuk memberi Itali peluang. Baggio, seorang pakar penalti, melangkah ke hadapan. Dia meletak bola tersebut. Dia ambil beberapa langkah ke belakang dan juga berlari. Dan kemudiannya, bam! Bola itu melambung tinggi melepasi palang gol. Habis. Brazil sah juara dunia. Kamera pada ketika itu terus fokus kepada Baggio. Dia hanya berdiri di situ kaku, dengan tangan di sisi dan juga kepala tunduk ke bawah memandang padang lah. Dan imej seorang Wira yang hancur luluh itu memang terlekat dalam ingatan aku sampai bila-bila. Momen bola tu melambung tinggi melepasi melepasi palang gol Brazil itu memang aku ingat sampai sekarang. Bagi seorang budak lelaki yang baru nak kenal kehebatan Piala Dunia pada ketika itu, aku tengok Wira terhebat kejohanan Piala Dunia 1994 untuk pasukan Itali gagal pada saat paling penting adalah satu bagi aku satu pengajaran yang sangat pahit lah. Ianya adalah satu lukisan pertama emosi dalam sukan bola sepak lah untuk aku. Campuran antara kehebatan dan juga tragedi. Kegagalan Baggio bukan sekadar menamatkan impian pasukan Itali, ianya meninggalkan satu parut yang tidak akan pernah hilang. Baggio sendiri mengaku dalam autobiografinya yang itu adalah momen paling berat dalam kerjanya dan masih lagi menghantui bertahun-tahun kemudian. Momen inilah sebenarnya yang mengajar aku pengajaran yang sangat penting lah, iaitu tentang sukan, iaitu garisan antara menjadi Wira selamanya ataupun dan orang yang dipersalahkan itu sangat-sangatlah nipis. Dianya membentuk sebenarnya hubungan aku dengan bola sepak ini sebagai satu kisah tentang kerapuhan manusia, di mana kegagalan boleh menjadi sama juga seperti ikonik seperti kejayaan. Itu adalah berkenaan dengan Roberto Baggio. Dan sekarang kita tiba di momen yang paling aku tak boleh lupa lah, iaitu momen paling dramatik, paling yang aku tak jangka dan paling simbolik sebenarnya dalam sejarah moden Piala Dunia. Ianya adalah satu detik yang melangkaui sukan dan juga menjadi fenomena budaya global. Kita sekarang berada di Berlin, final Piala Dunia 2006. Perancis menentang pasukan Itali. Ini sepatutnya menjadi perlawanan penutup karier yang gemilang untuk salah seorang pemain terhebat sepanjang zaman, iaitu Zinedine Zidane. Dia kembali daripada persaraan untuk memimpin pasukan Perancis sekali lagi. Dia main macam seorang pakar sepanjang kejohanan. Dalam final ini pun, dia dah menjaringkan gol pembukaan dengan satu penalti dengan gaya Panenka yang penuh berani. Itali kemudiannya menyamakan kedudukan melalui tandukan Marco Materazzi, dan kedua-dua penjaring gol inilah sebenarnya yang akan menjadi watak utama dalam drama yang bakal berlaku. Perlawanan berlanjutan ke masa tambahan. Sebab apa? Skor masih terikat satu sama. Pada minit ke-110, bola itu berada jauh di padang. Zidane nampak macam tengah slow jog lah dan menjauhi kawasan gol Itali lah untuk kembali kepada pasukan ataupun kawasan pasukan Perancis. Selepas bertukar kata-kata dengan Materazzi, nampak macam gaduh mulut biasalah kan. Tapi kemudiannya sesuatu yang tidak masuk akal berlaku. Zidane tiba-tiba berhenti, berpusing dan menandukkan kepalanya dengan ganas ke dada Marco Materazzi. Jadi back ataupun pertahanan Itali itu tanpa berlengah terus jatuhlah ke padang. Mula-mula pengadil macam tak nampak insiden tersebut. Tapi selepas ada kekecewaan sedikit dan juga berbincang dengan pengawal ataupun pegawai keempat, Horacio Elizondo datang kepada Zidane dan tanpa ragu-ragu melayangkan kad merah kepada Zidane. Karier Zinedine Zidane tamat di situ. Perjalanan terakhirnya sebagai seorang pemain bola sepak dengan penuh trofi,
tapi kininya berjalan seorang diri melepasi trofi emas Piala Dunia yang berkilauan pada ketika itu, menuju ke bilik persalinan ataupun dressing room. Perancis tanpa kapten dan penendang penalti utama, mereka akhirnya tewas dalam penentuan sepakan penalti. Tandukan Zidane itu menjadi berita ataupun tajuk utama di seluruh dunia. Apa yang Materazzi cakap? Kenapa Zidane, seorang pemain yang terkenal dengan ketenangan dan kehebatannya dia dalam padang, boleh hilang kawalan pada saat sepenting itu? Bagi aku, detik itu adalah kemuncak segala emosi yang bola sepak boleh tawarkan. Ianya gabungan tentang kehebatan, kemarahan, kelemahan manusia dan juga satu tragedi. Ianya macam kejatuhan seorang wira, legenda di pentas moden. Momen ini mengubah segalanya sebab ianya menunjukkan tentang naratif terhebat dalam sukan. Sebenarnya bukan selalu berkenaan dengan soal kemenangan. Kadang-kadang ianya adalah pasal ataupun tentang kejatuhan yang tragis. Ianya mengajar aku sebenarnya di sebalik setiap atlet ataupun ahli sukan yang ikonik, ada seorang manusia dengan emosi yang kompleks yang boleh ditolak ke tahap yang tak dijangka. Tandukan Zidane bukan sekadar kad merah. Ianya adalah satu detik ataupun detik-detik bersejarah yang mendedahkan sisi gelap, semangat persaingan dan juga tekanan yang tak boleh ditahan lagi di peringkat tertinggi iaitu di Piala Dunia. Ianya adalah satu momen yang menjadikan Piala Dunia lebih pada sekadar permainan bola sepak. Ia adalah sebuah pentas teater drama manusia yang tidak boleh ditulis skripnya. Daripada sakit hati melihat penalti Baggio melambung tinggi kepada magis power Ronaldinho, daripada rasa tak adil gol hantu ataupun gol lampat yang tidak disahkan oleh referee, dan kehancuran total pasukan Brazil di halaman sendiri menentang pasukan Jerman, dan akhirnya kejatuhan tragis Zidane di perlawanan terakhir dalam karier bola sepak beliau. Kelima-lima detik ini sebenarnya yang membentuk Piala Dunia dalam aku punya memori lah. Ia lebih daripada sekadar keputusan perlawanan ataupun statistik. Ia adalah penanda emosi dalam hidup kita sebagai peminat bola sepak. Setiap momen ini mengajar kita sesuatu yang berbeza tentang sukan, tentang hidup dan juga tentang diri kita sendiri. Ianya menunjukkan keindahan, kekejaman, keadilan dan juga drama yang menjadikan bola sepak ini sebagai sukan yang terhebat di dunia. Inilah sebabnya kenapa setiap 4 tahun kita akan kembali terpaku di hadapan skrin televisyen ataupun apa-apa gadget yang korang tengoklah bola sepak, menanti detik-detik baru yang akan menentukan generasi seterusnya. Kerana apa? Kerana Piala Dunia bukan sekadar satu pertandingan. Ianya adalah sebahagian daripada hidup kita. Jadi itulah saja, dah lebih 20 minit aku berbual. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe. Kepada yang masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe kalau korang suka dengan analisis bola sepak seperti inilah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe macam aku cakap tadi untuk lebih banyak lagi analisis bola sepak yang mendalam. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang, sesi khas ataupun episod khas Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.